Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okey, so ini adalah satu aplikasi untuk penjanaan sijil digital. Okey, kita namakan aplikasi ni Nextcert. Okey, so dia menjana cikgu letak sijil, cikgu boleh upload sijil dan cikgu boleh send terus kepada email user yang kita dah senaraikan. Okey, so kita make a copy dulu. Okey, so bila dah masuk sini, okey, yang ni tak ada, yang ni padam lah. Okey, sijil nanti saya bagi template sijil, saya bagi beberapa, nanti cikgu boleh edit dan cikgu boleh improvise lah. Cikgu boleh buat sijil tu dengan macam-macam aplikasi. Cikgu boleh guna Canva, cikgu boleh guna PowerPoint, tapi dia nak upload dalam bentuk PowerPoint lah. Okey, so cikgu completekan nama penerima sebenarnya ni, nama guru ni pada penerima lah. Completekan sini. Yang penting jadi email lah. Okey, so then cikgu pergi kepada extension dan app script. Okey, sekarang kita nak deploy kita punya aplikasi untuk jadikan web base. Okey, so kita deploy, new deployment, deploy, dan kita akan bagi authorization untuk sistem ni running dalam kita punya Google Drive. Okey, sistem ni dalam Google Drive. Okey, authorize access. Okey, ini. Okey, select all, continue. Okey, cuma sekarang ni bila kita dah buat macam ni, lupa lah tadi. Dan okey, so dia terlupa pula tadi. Kita nak cuba, kita tak tukar lagi folder ID. Ni folder ID saya. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada Google Drive kita. Mana Google Drive? Ini Google Drive. Okey, my drive. Cikgu buat satu folder. Okey, sijil. Contoh, tak kisah nama apa pun. Okay, saya buat nama sijil. Okay, so bila kita sijil ni, kita buka folder sijil ni, dia ada ID sijil. Okay, copy ID ni. Okay, so copy. So apa benda yang drive ni akan semua sijil yang dijana, okay, dia akan simpan dalam ni. Dan juga satu kopi dihantar ke email. Okay, so kita buka balik kita punya ni. Okey, gantikan ID ni. ID saya ni buang, gantikan ID cikgu. Cikgu tak boleh share ID saya sebab saya punya ID dalam saya punya sistem lah. Okey, so dah habis ni cikgu save balik dan deploy balik. Okey, new deployment. Deploy. Okey, so sekarang link ni akan bertukar. Setiap kali kita buat new deployment, link akan bertukar ni. Jadi ni guna link baru. Okey, copy link ni. Okey, buka. Okey, so ini adalah aplikasi e-search cikgu. Okey, so basically adalah ini dashboard utama dia, menyenaraikan program-program yang telah berlangsung, siapa yang dah dihantar sijil. Okey, ini untuk jana sijil dan ini untuk tetapan. Tetapan ni kita boleh setkan tambah peserta ke pengguna ke, nak tambah kat sini lah. Nak senang tambah dekat Google Sheet tadi. Tapi kalau termiss ke apa ke, 2-3 je nak tambah sini pun boleh juga. Okay, so ini adalah untuk kita upload sijil. Sijil kita boleh buat guna Canva ataupun PowerPoint. Okay, daripada Canva, kalau kita buat guna Canva, kita download as PPTX PowerPoint file. Jadi download dan kita boleh upload kat sini. Cuma ni template sijil dia yang saya tunjuk. Okay, cikgu edit template ni. Okay, cuma cikgu kekalkan lah. Dia ada ni. Dia ada bahagian ni yang ada colon ni adalah data yang dia akan mappingkan. Kalau tak ada buka kata besar kecil ni, dia akan tak jumpa. Kalau nak mapping nama tak jumpa. Nanti cikgu tengok apa jadi. Okey, so ini kena nak ubah tempat tak ada masalah. Cuma dia kena ada dalam sijil. Cikgu nak design lain pun boleh. Cikgu nak tukar border, cikgu nak tukar logo, boleh. Cuma benda ni kena ada dalam sijil supaya dia boleh mappingkan daripada database kepada sijil. Okey, so save, kita tanggal, tutup. Okey, kita muat naik kita punya sijil. Tekan. Dia tekan ni, kadang dia katakan sini tak jadi. Dia katakan sini sikit. Tak tahu kenapa. Okey, so kita upload satu kita punya sijil, kita labelkan dia sijil 1. Cikgu ikut lah nak label sijil. Kalau cikgu buat sijil penghargaan, cikgu label sijil penghargaan, penerima anugerah ke apa pun, saya label sijil 1. Okey, so simpan template.
Okey, dia akan muat naik template tu masuk dalam cikgu punya Google Drive. Okey. Okey, dah berjaya. Okey, so sekarang kita boleh pergi pada jana sijil lah. Okey, so kita pilih template sijil satu. Okey, kita nama program. Okey. Program sains kesenian antarabangsa. Okey, so tarikh program tu bila? Okey, dan juga kita tick siapa yang kita nak hantar. Okey, saya hantar kepada diri saya sendirilah. Kalau ni ada list lagi, tick lah. Kalau semua, semua. Dia akan hantar semua. Okey, so dah pilih dan kita tekan je jana. Okey, so dia akan proses hantar kepada semua senarai yang kita dah tick. Jadi kita tengok email. So kita buka Gmail. Kenapa tak keluar Gmail? Email. Ni email. Okey, so dapat dah sijil. Saya pun dapat dah sijil. Program antarabangsa sijil. Buka sijil. Tu dapat. Okey. Okey, kalau nampak dia kecil, dia kecut ni kan. Nampak dia kecut tu kan. Okey, cikgu buka balik PowerPoint cikgu tadi. Dia kena besarkan dia punya range nama tu. Sekejap saya tunjuk. Okey, so kita buat balik. Okey, cikgu boleh buka buat balik. Okey, buka balik PowerPoint tadi. Okey, nama ni nampak dia punya box ni kecil sangat. Cikgu besarkan sikit. Baru dia tak kecut. Letak situ. Yang ni pun sama. Besarkan sikit. Tarik tengah-tengah. Nama program pun besarkan sikit. Lupa nak besarkan. Okey, tarikh pun besarkan sikit. Dia tak kisah besarkan sikit tu, nanti dia center juga. Cuma nak bagi ruang dia tak ke bawah. Okey, save. Okey, yang ni sijil apa benda ni? Okey, dokumen 3 nama dia. Okey, kita upload sijil kita. Kita pergi balik pada apps kita. Okey. Tetapan upload sijil. Okey, so ini adalah sijil kita. Nama sijil ni sijil 2. Simpan. Okey, so dah keluar, jaya muat naik. Okey, so kita pilih template sijil 2. Okey, so sijil ni yang kita dah besarkan je kan. Okey, sama juga nama dia. Pilih nama. Okey, dan kita jana sijil 2025. Okey. Jana sijil. So dia akan hantar semula ke email tadi. Sekali lagi. Ini kali ni dengan template lain pula dan juga dengan size mapping dia punya ruang perkataan tu dengan okey lah. Okey, kita tengok. Inbox. Dapat dah sijil. Okey, so kita tengok pula. So kali ni nama dia dah full dah. Okey, sebab kita dah besarkan kita punya tadi. Jadi huruf besar, huruf kecil ni sebenarnya dia bergantung kepada apa benda dalam kita punya ni. Kalau kita nak kekalkan huruf kecil, jadi buat huruf kecil lah. Jadi sijil tu bergantung. Yang ni pun bergantung juga. Okey. So, settle sijil kita. Maknanya setiap cikgu dia akan boleh dapat sijil. Okey. Okey, so harap membantu insya-Allah. Okey. Kalau ada persoalan cikgu boleh tanya balik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tengok balik dashboard tadi. So bila kita dah print tetapan, akan adalah dalam dashboard kita akan adalah program kesihatan masa. Kini dah dapat 2 sijil. Dan admin boleh buka tu sijil tu, tengok kat sini. Okey, so semoga membantu cikgu. Bye bye.